tabut monitor dia, tekan sini, slide je lah. Nampak warna grey ni, tekan, slide keluar je. Okay. So belakang dia ada charging port, grounding, ada dua fuse, CMS. So ini USB, mini USB untuk data transfer ataupun kita nak update software dia. Ini underscore, kalau ada connect ke sini lah. Underscore. So dia punya bateri boleh, kalau fully charge boleh tahan up to 6 hours. So 4 to 6 hours lah ikut pada penggunaan. Okay, on dia just tekan dalam 2-3 second dan dia akan buka. Okay, so aksesori dia yang pertama kita ada bagi SPO2 adapt, dan connection dia sama macam Nelco 9 pin. So, kalau hospital ada pakai Nelco, dia sama je connection dia, Nelco 9 pin. Dan NIBP kita ada bagi adapt NIBP satu, lepas tu temperature probe dan juga ECG 3 lead. So function button ni saya akan cerita. So first kali dekat main display dia kita akan nampak sini ada satu simbol. So simbol ni mewakili kategori patient. So adapt bentuk dia macam ni. Kalau kita pakai neonate dia akan bentuk lain pula. Ada perubahan. Kalau check dia kecil sikit daripada adapt. Mana setting adapt balik lah. Okay, tunjuk je perubahan dulu. Okay. So ini patient ID, sebelah dia punya icon tu. Ini masa dengan tarikh, bateri, NIBP mode, kita tengok sini. Ini dia punya ECG, temperature dengan SpO2. So yang bawah ni adalah recent reading. So dia akan hilang lah lepas kita off, dia akan hilang. Tapi data akan ada dalam lah. Kita boleh tengok balik. Okay, so first function button ni untuk kita tukar kategori ataupun mode lah. So kita tekan sini, dia ada dua mode kita boleh tukar. First sekali NIBP mode. Saya terangkan dia punya mode. Then kategori patient. So nak tukar mode cepat, just tekan button ni. So button ni button mode lah. Okay. So nak back, kita boleh tekan button orange ni. Sekali. Then button second ni untuk kita tukar lead ECG. Kita tengok sekarang dia lead 2, kita tekan, dia akan tukar dia lead 3. So ikut pada penggunaan user lah nak tengok lead yang mana. So dia ada 1, 2, 3, dia VR, PL. Ini tak ada sebab kita pakai 3 lead je. So saya akan tukar lagi, dia ada 1, 2, 3 saja lead dia. Okay. So alarm dia, kalau kita tekan sekali dia akan naik countdown 2 minit. So after 2 minit dia akan bunyi balik. Kalau kita hold, dia akan permanently mute. Okay. So saya tak suggest lah apa untuk guna mute ni. Kita guna waktu maintenance je. Okay. Kalau macam ni maksud dia alarm tengah on. Yang ni tak ada apa-apa, tak ada printer. Ni start and stop NIBP button. Ini kita boleh untuk navigate and juga kita boleh guna untuk tukar dia punya gain ECG dia. So kita tengok kat sini dia darab 1. Tekan dia akan ubah darab 2. Okay. Button tengah untuk kita freeze ECG reading. Bawah sama, dia akan turunkan lagi. So ini kalau kita tekan dia akan naik history reading. Ini waktu penggunaan. So kita boleh tengok track lah patient mana pakai apa semua. Then ini history reading, NIBP. Ini SpO2 dengan pulse rate. And last sekali dia ada alarm event.
Clear? Yang belah sini faham tak? Kalau ada soalan boleh tanya. Okay. So dia punya function bawah ni kita boleh sama ada kita tekan kat sini ataupun kita tekan kat parameter yang kita nak ubah lah. Contoh sini ada ECG, so kita nak ubah ECG, just tekan kat ECG dia ataupun tekan kat bawah sama dia. Okay. So ada alarm high and low, filtering, gain, boleh tukar kat sini ataupun kalau nak cepat just tekan tadilah. Gain lead pun sama, boleh tukar kat sini ataupun dekat button ni. Ini dia punya filtering mode. So kabel saya akan set ke 3 lah sebab kita pakai 3 lead. Notch, pacer untuk patient yang ada kita tahu dia pakai pacemaker, kita on lah untuk dia filtering dia punya pacemaker. Okay, clear ECG, simple. So SpO2, simple. SpO2 just alarm high and low saja. NIBP, alarm systolic diastolic, pulse rate. Initial pressure boleh set kat sini. Kita set standard 150 lah. So dia after 150 dia akan deflate. Okay, so NIBP mode dia ada 4. First kali manual yang biasa, ambil satu reading dan stop. Second dia ada custom. So custom ni dia ada 5 phase. Kita boleh set untuk setiap phase tu berbeza lah ikut pada user punya penggunaan. Okay, contoh dia phase A kita buat dia punya repetition 3 kali. Then auto BP dia kita buat 2 kali. Maksud dia setiap 2 minit dia akan ambil satu lagi reading sampailah 3 reading ada. Lepas 3 reading dia akan pergi ke phase B. So phase B ni pun kita boleh custom juga. So dia akan run daripada phase A sampai phase E baru dia stop lah. Yang ni ikut pada cara penggunaan user lah. Sama ada dia nak set pagi tu lain, malam lain ke. Custom, auto. Dia auto belakang tu number tu mewakili minit. Dan auto 1 maksud dia setiap 1 minit dia akan bagi reading sampailah kita tekan button hijau ni balik. So auto dia ada 1 sampai 480, so 8 jam lah. Kalau ambil yang 480 after 8 hours baru dia ambil reading kedua. Last kali state ni dia akan ambil reading continuously for 5 minit. So dia dah 5 minit tu akan ada banyak reading. After 5 minit dia akan automatically stop. Clear untuk MVP mode lah. So dia boleh tukar kat sini ataupun yang button ni tadi. Sama je. Temperature, alarm high and low. Then probe ni jangan ubah. Kalau kita pakai dia KRK kan, kalau kita ambil YSI ni dia tak naik reading sebab dia punya program is KRK. So kalau tak naik reading tu boleh tengok balik lah aku ada orang kacau setting ni kan. Ada apa dia? Setting mana tadi? Setting KRK. probe. Probe. Oh. Dia kena pakai KRK. Kalau pakai YSI dia tak naik. Okay. Probe ni termasuk semua lah? Dia ni je, dia untuk temperature. Oh, temperature je. So temperature dia ada 3 mode. First kali kita boleh nampak adapt. Then kedua dia ada child. Child last kali dia ada telinga. So nak guna telinga dia cabut. Kita ada bagi cabut lagi. Kita ada bagi probe dia probe cover lah. Jadi tu dulu. Itu nak tahu. Okay, dia tak boleh pakai bateri dia kena Connect dengan tu lah. Okay, temperature tak ada apa. Then untuk sistem ni just user preference setting lah, sama ada nak tukar alarm volume ke, tak nak dengar bunyi beep ke, tukar kat sini lah semua.
mana dia language, masa color, ni user preference punya setting. Okay, setakat ni ada soalan ni. Okay, in case sebab kita nak ubah parameter semua tekan kat sini kan. In case skrin ni tak boleh nak tekan, so nak masuk ke menu dia, hold benda ni, dan dia akan naik menu untuk semua parameter. Hold berapa second? Kejap dia dah. Scan kejap ya. Dia akan naiklah semua menu kat sini. So boleh navigate pakai benda ni lah. In case dia punya touchscreen tak function ke, tapi kita nak guna dia ni, boleh tekan kat sini. Okay. Ada soalan? Ada soalan. Ada soalan lagi. Tak ada. Okay.